Saya sebenarnya puji Hasrat PAS yang nak tarik unji China dan India, tapi malangnya ia takkan berjaya. Kerana meskipun segelintir bukan Melayu tak berpuas hati dengan kerajaan sekarang, namun pertimbangan mereka lebih meluas. Mereka juga menilaikan prestasi kerajaan negeri. Jadi takkanlah mereka nak undi PAS yang gagal mentadbir negeri yang mereka memerintah. Apa plan ekonomi PAS untuk mereka? Guys, mereka ni bukan jenis yang suka main isu agama, isu kaum tau. Mereka ni nak berniaga. Boleh dikatakan otak bisnes. Jadi mampukah PAS bentangkan rancangan ekonomi mereka? Satu lagi, parti gerakan yang kononnya terus sangat membelah hak-hak orang bukan Melayu lah, yang ada dalam Perikatan Nasional sekali dengan PAS. Kenapa tak gunakan mereka sahaja untuk tarik undi bukan Melayu? Sebab bukan Melayu pun tak nak gerakan yang dah tak relevan ni kan? Betul tak? Jadi kalaulah gerakan sendiri pun dibenci oleh golongan bukan Melayu, apatah lagi PAS. Sebenarnya banyak lagi poin-poin saya. Apa-apa pun nanti saya sambung.